Assalamualaikum. Ni mak nak tunjuk cara mak buat kuih cekodok labu ya. Labu kuning. Ini mak dah rebus dah labu tadi ni. Dah sejuk lah sikit lah. Tapi dah hancur lah. Mak dah pon tadi masih panas-panas tadi. Mak dah hancurkan dia. Ni nak bubuh gula. Ya. Gula ni anggaran dalam 3 sudu lah. Pasal apa takut manis sangat lah kan. Ya. Ni mak bubuh moripan sikit. Ya. Sikit je lah. Mak bubuh warna kuning sikit lah ya. Biar nampak kuning dia. Sikit je lah. Ni mak bubuh baking powder sikit. Ni mak bubuh gandum. Gandum ni kita telah bubuh 2 dulu ya. Labu kalau tak cukup kan tambah lagi. Pasal dia ni kan berair kan tak labu ni kan. 2 ya. Okey. Kacau dia sampai sebati. Lepas tu kena perak juga ni. Pasal nak kembangkan dia dulu baru boleh goreng ya. Okey. Ni mak bubuh margarin sikit untuk lembutkan dia tu kan. Bubuh margarin sikit. Untuk lembutkan kita punya bantuhan dia tu kan. Ya. Okey. Ni mak perak sekejap ya. Sekarang baru mak goreng ya. Ni dah siap dah mak peram tadi kan. Nak goreng dah. Tapi mak pakai tangan Jangan marah ya. Pakai tangan pasal apa nak bulatkan dia tu kan. Kalau rasa kering kan tambah air. Macam tu. Tak air kat tangan. Dia tak kering lah. Tunggu sampai dia masak dah ni. Selampung kan masak dah tu. Tunggu dia merah sikit lah. Ni tak merah, tak kuning sangat lagi. Tak merah sangat lagi. Ni dah nampak kuning-kuning ni kan. Dah terapung semua ni mak angkat ya. Dah masak dah ni. Mak tunjuk lagi sekali ya. Okey. Okey. Ni dah siap dah. Mak tutup api lah ya. Dah siap dah. Tak ada lagi dah. Ni dah siap dah. Cekodok labu ya. Mantap.